Dunia pendidikan sedang berubah. Dengan bahan digital, pembelajaran kini lebih interaktif, mudah diakses dan berkesan. Dari bilik jelajah ke mana sahaja, pembelajaran tidak lagi terbatas. Bersama saya, Nur Auna Akilah binti Khairul Anwar akan melihat bagaimana bahan digital memperkasa pendidikan negara masa kini. Bahan digital yang digunakan di sekolah saya antaranya Smart TV, SSDM, AIS, Google Engine dan juga Google Classroom. Mari kita lihat apa beza dulu dan sekarang. Smart TV membolehkan guru memainkan video, animasi dan simulasi interaktif yang lebih menarik berbanding papan putih yang hanya bergantung pada tulisan dan gambar statik. Guru boleh terus membuka bahan pembelajaran dari internet seperti YouTube, Google Slide atau aplikasi pendidikan. Papan putih hanya membenarkan penggunaan nota bertulis tanpa akses langsung kepada sumber luar. Penggunaan warna, grafik dan elemen visual menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Papan putih mungkin kurang menarik terutama bagi pelajar yang lebih cenderung kepada pembelajaran visual. Smart TV boleh dihubungkan dengan peranti pelajar untuk aktiviti kuis, perbincangan atau latihan secara langsung. Papan putih hanya membenarkan guru dan seorang pelajar menulis pada satu masa. Bagaimana cara untuk duduk? Sebelum kita mula berwudu, nak kita mulakan dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Dulu, rekod disiplin murid dicatat dalam buku rekod secara manual, mengambil masa yang lama untuk diuruskan. Kini, SSDM membolehkan guru memasukkan data secara dalam talian dengan hanya beberapa klik, menjimatkan masa dan tenaga. Dulu, rekod pelajar disimpan dalam fail fizikal yang mudah rosak atau hilang. Tapi kini, semua data disimpan secara digital lebih selamat dan boleh diakses oleh guru dan pentadbir dari mana-mana sahaja. Oh, terima kasih Rizky kerana sudi membantu cikgu. Cikgu akan rekodkan bantuan kamu ini dalam SSDM. Ha? SSDM? Cikgu, apa itu SSDM? Oh, SSDM adalah sistem pengurusan sasiah KPM yang mementingkan amalan baik, amalan murni. So, jadi apa yang awak telah buat pada hari ini membantu cikgu mengangkat buku merupakan satu amalan baik. Okey, cikgu rekodkan amalan baik awak dalam sistem SSDM ya? Ya. Okey. Dulu, rekod bacaan direkodkan dalam buku nilam. Buku hilanglah, rosaklah dan banyak lagi. Tetapi sekarang, lepas baca buku cerita, terus log masuk ke dalam AIS. Data senang diakses dan boleh diisi di mana-mana sahaja pada bila-bila masa. Abang, kau buat apa? Aku tengah baca buku ni. Lepas habis baca buku ni buat apa? Lepas tu kau kena isi dekat AIS. Ya, Cak. Boleh? Ni buat apa? Pertama kau buka Google. Okey. Buka. Lepas tu? Tekan. Secara keseluruhannya, bahan digital memperkasa pendidikan negara dengan memudahkan kebolehcapaian data, fleksibel dari segi masa dan tempat dan mempunyai hubungan yang interaktif. Sekian sahaja daripada saya, Nur Auna Akilah.